terdiri daripada pelbagai etnik yang mempunyai kepercayaan dan kosmologi yang masing-masing. Kosmologi ialah cara masyarakat memahami asal-usul dunia, alam semesta, roh dan hubungan manusia dengan alam. Tujuan refleksi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kepercayaan dan kosmologi tradisional masyarakat Sabah. Ia juga bertujuan meningkatkan kesedaran tentang kepelbagaian budaya serta mewujudkan sikap saling menghormati antara satu sama lain. Kepentingannya ada tiga, iaitu memupuk nilai toleransi dan hormat dan saling menghormati. Yang kedua ialah mengukuhkan perpaduan masyarakat dengan berbilang kaum. Yang ketiga ialah mengelakkan salah faham antara budaya yang lain. Pengalaman saya dalam mempelajari kepercayaan dan kosmologi tentang kepelbagaian etnik di Sabah dalam mengubah persepsi saya terhadap amalan tradisi dari sekadar ritual sesuatu etnik kepada kepahaman bahawa ia adalah cara utama sesuatu etnik untuk mentafsir dunia dan membina identiti mereka. Melalui topik menghormati perbezaan, memahami kepercayaan dan kosmologi dalam kalangan masyarakat Sabah, saya telah mempelajari bahawa Sabah mempunyai kepelbagaian etnik yang sangat unik, masing-masing dengan kepercayaan, ritual dan kosmologi tersendiri seperti amalan Babahizan, pemujaan semangat padi serta hubungan erat antara manusia, alam dan roh. Pengalaman dalam mempelajari kepelbagaian kepercayaan dan kosmologi telah mengubah perspektif, sikap dan kesedaran diri saya, di mana saya menganggap kepercayaan tradisi adalah sesuatu yang ritual. Tetapi kini saya lebih memahami dengan kewujudan kosmologi adalah cara masyarakat untuk mentafsir dunia dan membina suatu identiti etnik. Dalam kumpulan kami, terdapat cabaran ketika kami mengkaji kepercayaan dan kosmologi masyarakat di Sabah. Antara cabaran utama ialah kurang pengetahuan tentang adat dan kepercayaan etnik lain. Jadi cara untuk kami mengatasi hal ini adalah kami berbagi tugasan ikut teknik dan setiap ahli akan buat carian maklumat. Kemudian kongsi dalam perbincangan kumpulan. Saya menjadi lebih sensitif terhadap isu stereotip dan menyadari kepentingan untuk menghormati kepercayaan orang lain walaupun ia berbeza dengan kepercayaan saya. Hal ini dapat meningkatkan sifat empati dan memupuk sifat terbuka terhadap kepercayaan yang ada. Saya sedar bahawa dengan memahami kepercayaan tradisional ini, kita bukan sahaja memelihara identiti budaya tetapi juga memperkukuhkan perpaduan, mengelakkan prejudis dan membina hubungan yang lebih harmoni antara kaum.